Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Kita update untuk crypto asset. Bukan price analysis, it's just capturing memory. Daripada Disember itu kita pergi 100 lebih ribu untuk Bitcoin. Dan since then kita jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh sampailah April. During this time aku nak pesan kepada diri aku sendirilah, nanti kalau cycle ni berlaku balik, don't worry, sebab kita akan ada second wave untuk Bitcoin naik ke atas macam yang kita dapat sekarang ni lah. Alright, so hari tu Disember 104 macam tu dia punya puncak. And then since then dia jatuh. Ada cecam 75,000 pun ada. Dia dah cecah 75,000. Dan sekarang dia dah start menaik menaik sikit. Dan waktu ni memang yang sakit lah. Okay, ada orang cakap akan jatuh lagi jauh ke bawah dan tak akan recover. Right, so aku nak pesan kepada diri aku sendirilah, kalau benda ni happen next time dalam masa bull market, tak perlu risau lah. Right, lepas tu tengok ni dia naik 30% naik ke atas Right, bukan aset kewangan ni, aku just nak pesan lah diri aku sendiri. Jangan terlalu risau macam tu. Tapi dia syarat dia kena dalam bull market. Right, itu saja guys.